印尼慈济佛教基金会在推动教育使命的同时，积极号召社会大众共同守护环境。透过捐赠可回收物品，民众不仅参与环保行动，这些资源也将被用于后续的人道援助工作，传递爱心，造福社会。Sekarang kan dia ada program apa Metro TV Singwon。印尼慈济基金会秉持10大志业、8大足迹，积极推动环保活动，以落实其在教育领域的使命。本次活动于巨港Pelita Sriwijaya学校举行，慈济基金会接受来自志工与周边居民的回收物捐赠，包括塑料瓶、纸箱、铁罐、金属材料及可再穿着的衣物等。协力苏卡拉妹协调处辅助为Elita表示，所有捐赠物品将按种类进行分类，再行出售。所得善款将全数用于人道关怀项目，包括助学金、生活补助、社会关怀服务及正在援助等。Jadi kita di sini semua relawan di setiap bulannya di minggu ketiga kita melakukan pelestarian lingkungan, mengajak seluruh relawan dan masyarakat sekitar sini mengumpulkan barang-barang yang layak pakai seperti botol, kardus plastik, kaleng-kaleng ya, seperti itu pakaian yang masih layak kita kumpulkan, kita bersihkan, kita pilah. Nah nantinya kita jual ya secea-secea ya, kita jual dan semua donasi barang yang kita kumpulkan itu semua uangnya kita gunakan lagi untuk kegiatan kemanusiaan. Nah kegiatan kemanusiaan itu contohnya kita ada anak didik, anak asuh yang kita biayai pendidikan. Ada juga masyarakat yang kurang mampu kita bantu dengan biaya hidup. Korban bencana alam, terus kita juga mengadakan baksos ya secea, seperti kita mengadakan baksos di 3 Ilir kemarin, itu juga merupakan misi amal kita。Elita 补充，希望透过环保活动提升民众的环境意识，教育大众关爱与维护环境，让地球成为所有生物和谐共处的家园。除了环境倡议，印尼慈济基金会也持续推动其他社会公益项目，如每3个月举办1次的定期捐血活动，积极履行慈善使命。Eki Saputra PAL TV